Dasar ekonomi madani terbukti tidak mendiskriminasi mana-mana negeri termasuk negeri berpendapatan rendah seperti Kelantan, Sabah dan Perlis. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata semua negeri menikmati peningkatan peruntukan berdasarkan keperluan sebenar khususnya bagi menangani isu asas seperti bekalan air, elektrik dan infrastruktur. Menurut Perdana Menteri, peningkatan peruntukan kepada negeri-negeri tersebut membuktikan dasar ekonomi madani memberi tumpuan kepada pembangunan seimbang antara wilayah dan tidak terhad kepada negeri maju semata-mata. Jelasnya, kerajaan juga telah menyalurkan dana besar kepada projek bersifat pemangkin seperti Perlis Inland Port PIP dan sambungan laluan rel baharu di Rantau Panjang, Kelantan bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi negeri berkenaan. Tentu ekonomi Malaysia ini mesti tingkatkan daya saing. Maka beberapa peruntukan untuk menjadikan pemangkin termasuk peruntukan untuk SMEs yang memanfaatkan sebagian besar juga syarikat-syarikat Cina, tempatan itu kita teruskan. Kerana harus ada dasar yang menafikan hak mana-mana kaum untuk berusaha meningkatkan kekuatan ekonomi mereka. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Sri Gading Aminul Huda Hassan pada sesi waktu pertanyaan Menteri di Dewan Rakyat hari ini. Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerajaan berunding dengan kerajaan Thailand bagi merealisasikan projek jambatan Sungai Golok dan laluan Bukit Kayu Hitam sebagai sebahagian usaha meningkatkan jaringan ekonomi sempadan. Malah untuk Kelantan, kita yang cadangkan, sambung ECRL tu, Kota Baru ke Rantau Panjang dengan kos yang agak tinggi kerana kita anggap pembangunan di negeri Kelantan juga pembangunan negara Malaysia. Saya harap Ahli Parlimen Kelantan lebih bertanggungjawab dalam mengulas hal-hal seperti ini.